Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video tutorial kali ini saya akan buat video tutorial bagaimana cara anda nak menggunakan modul pautan dan fail. Kalau anda enablekan modul pautan dan fail sahaja, di dalam admin panel akan ada satu sahaja halaman sidebar, iaitu pautan dan fail di halaman pautan dan fail. Jadi di halaman portal juga akan muncul portal staff sahaja. Sebab apa? Untuk pautan dan fail ni dia tidak ada terlibat dengan halaman pelawat ya. Jadi sebab tu kalau anda aktifkan modul pautan dan fail, halaman akses pelawat pun dah hilang. Jadi kalau anda aktifkan modul lain, curriculum, Koko, barulah akan muncul seperti biasa. Baiklah, kalau kita login halaman staff, okey, dia akan terus masuk ke bahagian sidebar pautan dan fail. Okay, macam sekarang kita tak set apa-apa pautan, jadi tak ada apa-apalah. Okay, kalau anda nak menambahkan pautan, pergi saja pautan dan fail, tambah kategori. Okay, di sini anda boleh tambahkan, sebagai contoh anda nak tambahkan pengurusan fail itu ikut panitia atau ikut subjek terpulang. Sebagai contoh saya nak buat di sini panitia bahasa Melayu, bolehlah. Okay, kita cuba panitia bahasa Melayu sebagai contoh. Saya pakai logo yang ni. Kemudian saya nak tambah lagi panitia sejarah contoh. Mana sejarah? Panitia matematik. Okey, di sini apa yang saya boleh tambahkan adalah saya boleh tambahkan berbagai macam link URL. Sebagai contoh untuk panitia bahasa Melayu, okay, saya nak tambahkan satu. Sebagai contoh, nota tingkatan 1. Okay, untuk halaman URL, dia akan auto detect sama ada URL tersebut adalah halaman URL yang orang kata apa? URL umum ataupun bersifat Google Drive. Sebagai contoh ni saya cuba letakkan halaman URL umum lah. Okay, google.com. Kategori panitia bahasa Melayu. Di sini keterangan tiada. Klik sahaja simpan. Okay, bila kita klik simpan di bahagian sini, bila kita refresh, okay, nampak tak? Di halaman staff akan keluar nota tingkatan 1 bla 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 macam tu. Okay, sebagai contoh saya nak tambah pautan baru, contoh nota tingkatan 2. Okay, bila saya pastekan link Google Drive, okay, dia auto detect sebagai Google Drive folder panitia, contohnya sejarah. Nampak tak? Jadi di sini bila saya refresh, automatik dah muncul yang baru. Anda boleh bebas tambahkan seberapa banyak pautan yang anda nak. Ini adalah pengurusan pautan. Dan apabila saya onkan modul lain, apabila saya refresh, okey, nampak dekat sini dah ada untuk senarai laporan, laporan baru, carta PAJSK, dan tambahan kita ada pautan fail. Jadi lepas ni cikgu-cikgu dah tak perlukan page baru untuk buat link pautan fail, letakkan di satu sistem yang sama sahaja. Bila kita log keluar, okay, nampak ada staff dan juga halaman pelawat.